Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan bedah siasat laporan pendapatan terkini dari AMD. Kita nak tengok apa sebenarnya di sebalik angka-angka pecah rekod ni dan apa kesannya pada masa depan industri teknologi. Jom kita teruskan. Baiklah, kita mulakan terus dengan nombor yang paling panas sekarang yang jadi bualan semua orang. 10.3 bilion dolar. Itulah pendapatan AMD untuk suku keempat 2025. Ya, memang satu angka yang sangat-sangat besar. Tapi, apa yang lebih penting daripada angka itu sendiri ialah konteksnya. Ini bukan sekadar peningkatan sikit-sikit tau. Ini lonjakan sebanyak 34% berbanding tahun lepas. Dalam dunia korporat, ini bukan lagi dipanggil pertumbuhan. Ini dah macam pecutan roket. Okey, lonjakan macam ni tak berlaku secara tiba-tiba kan? Mesti ada sebabnya. Ia adalah hasil perancangan strategi yang rapi. Jadi, jom kita rungkai satu persatu. Apa sebenarnya yang jadi pemangkin prestasi hebat ni? Jadi, persoalan utamanya, dari mana datangnya semua duit ni? Mana enjin utama yang jana semua pendapatan ni? Jom kita tengok segmen perniagaan mana yang paling menyumbang. Pertama sekali, dan boleh dikatakan yang paling penting sekarang, ialah segmen pusat data. Fikirkan ini macam tulang belakang kepada semua teknologi yang kita guna hari-hari, terutamanya untuk cloud computing dan sudah tentulah revolusi AI. Kemudian, kita ada segmen yang lebih dekat dengan kita semua, iaitu klien dan permainan. Inilah dia kuasa di sebalik PC-PC power dan konsol game yang kita semua tak sabar nak main tu. Dan yang terakhir, segmen terbenam atau embedded. Yang ni macam Wira tak didendang sikit. Dia bekerja senyap-senyap di belakang tabir, memasukkan teknologi pintar AMD ke dalam macam-macam benda. Dari kereta moden sampailah ke robot-robot di kilang. Jadi, bila kita tengok jadual ni, nampak jelas kan? Lompatan dari 7.7 bilion ke 10.3 bilion yang menyumbang kepada 34% pertumbuhan tu, puncanya datang dari permintaan yang menggila untuk kuasa pusat data dan juga pengalaman gaming yang padu. Okey, sekarang kita tahu apa yang jana pendapatan. Seterusnya, kita kena faham bagaimana mereka lakukannya. Kejayaan macam ni bukan nasib ya, ada strategi yang dirancang rapi di sebaliknya. Jom kita lihat pelan tindakan mereka. Strategi AMD ni berdiri atas 4 tonggak utama. Pertama, menjanakan AI di mana saja. Kedua, memperluas penerajuan dalam pusat data. Ketiga, membangunkan platform perisian terbuka. Dan yang terakhir, memperluas penerajuan teknologi komputer. Kesemua ni adalah resepi mereka untuk mendominasi pasaran. Dan yang paling bijak tentang strategi ni ialah ia bukan setakat pasal buat chip yang laju. Itu satu hal. Tapi yang lebih penting, mereka juga sediakan platform perisian yang terbuka. Tujuannya untuk memudahkan para developer membina macam-macam benda hebat menggunakan perkakasan AMD. Gabungan ni yang buatkan ia sangat berkuasa. Daripada 4 tonggak tadi, ada satu yang paling hangat sekarang, iaitu menjanakan AI di mana sahaja. Semua orang bercakap pasal AI kan? Jadi, jom kita gali lebih dalam macam mana strategi AI ni betul-betul diterjemahkan kepada pendapatan sebenar untuk syarikat. Cuba tengok graf bar ni. Nampak tak lonjakan yang sangat ketara tu? Pemangkin utamanya, tak lain tak bukan, ialah permintaan yang meletup untuk GPU yang direka khas untuk AI. Chip-chip inilah yang digunakan untuk melatih model-model AI yang canggih sekarang ni. Nak tahu lebih spesifik, produk pemecut AI baru mereka, Instinct MI308, satu produk ni sahaja dah sumbang hampir 400 juta dolar dalam satu suku. Ini bukti nyata, pertaruhan besar AMD dalam arena AI nampaknya sudah mula membuahkan hasil yang sangat lumayan. Okey, pendapatan memang naik, itu kita dah nampak. Tapi sebagai penasihat kewangan, saya nak tahu lebih dari itu. Soalan yang lebih penting ialah, adakah syarikat ni makin untung? Jual banyak tak semestinya untung banyak kan? Jadi jom kita bedah kewangan mereka. Untuk faham pasal keuntungan, kita kena kenal satu istilah penting, margin kasar atau gross margin. Senang cerita, ia macam ni. Untuk setiap ringgit jualan yang AMD buat, berapa sen yang tinggal sebagai untung kasar selepas tolak kos pembuatan chip tu? Lagi tinggi peratusan ni, lagi baguslah bisnes tu. Dan inilah yang menarik. Margin kasar bukan GAAP AMD telah meningkat dari 54% kepada 57%. Ini berita yang sangat baik. Maksudnya, mereka bukan saja jual lebih banyak chip, tapi mereka juga buat lebih banyak untung untuk setiap chip yang dijual. Itulah tanda sebuah syarikat yang efisien. Jadi, bila kita gabungkan jualan yang melambung tinggi dengan margin keuntungan yang lebih baik, apa hasilnya?
Hasilnya ialah peningkatan pendapatan sesaham sebanyak 217%. Ya, 217%. Angka ini memang luar biasa. Kesimpulannya, laporan pendapatan ni memang menunjukkan sebuah syarikat yang sedang berada di kemuncak prestasi. Strategi mereka jelas membuahkan hasil. Tapi, ia juga meninggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk masa depan. Dalam perlubaan AI yang sangat sengit dan pantas berubah ni, bolehkah AMD kekalkan momentum sehebat ini?